Rupanya ada satu detail baru pasal kes kehilangan 5 penyelam dekat Itali, dekat Maldives ni, yang buat ramai mula persoalkan apa sebenarnya yang berlaku dekat bawah laut hari itu. Sebab penyelaman yang dia orang buat dipercayai mencecah 50 meter dalam, dan untuk korang yang tak biasa dengan dunia diving, 50 meter ni dah jauh melebihi had biasa untuk penyelam rekreasi. Dan kebanyakan agensi selamat antarabangsa pun cakap bila masuk lebih 40 meter, penyelam biasanya perlukan latihan khas dan peralatan teknikal khas. Lagi mengejutkan, dekat Maldives sendiri, had penyelaman rekreasi cuma sekitar 30 meter je. Maksudnya, kalau betul dia orang turun sampai 50 meter, memang dah pergi jauh lebih dalam daripada apa yang kebanyakan penyelam biasa buat. Dan sekarang timbul satu persoalan yang sangat besar. Siapa sebenarnya yang buat keputusan untuk teruskan penyelaman ni? Sebab syarikat pelancongan Itali, Albatros Top Boat, yang urus kapal Duke of York, tempat 5 penyelam ni menginap, dilaporkan menafikan yang diorang ni pernah bagi kebenaran atau tahu pasal rancangan kumpulan ni nak teroka gua bawah laut sedalam 50 meter. Kalau betul, siapa yang green light ekspedisi ni dan kenapa? Sebab sebelum ni, wakil syarikat sendiri cakap misi asal cuma untuk ambil sampel batu karang pada kedalaman biasa. Bukannya ekspedisi masuk gua bawah laut yang berisiko tinggi. Jadi sekarang siasatan mula fokus kepada kemungkinan sama ada misi saintifik biasa ni bertukar jadi ekspedisi lebih ekstrim tanpa pengetahuan pihak pengurusan, atau ada keputusan last minute yang akhirnya bawa kepada berlakunya tragedi ni. Dan update terbaru, sehingga semalam operasi mencari 4 lagi penyelam yang masih hilang terpaksa dihentikan sementara. Sebab seorang lagi penyelamat tempatan malangnya dilaporkan maut masa cuba sampai ke lokasi semua mangsa. Mangsa dikenali sebagai Sarjan Major Muhammad Mahudi, anggota Maldives National Defence Force atau MNDF, meninggal dunia akibat decompression. Keadaan ini boleh berlaku bila penyelam berada lama pada tekanan tinggi bawah air dan naik semula terlalu cepat, sampaikan gas dalam badan membentuk gelembung kecil yang boleh rosakkan organ atau bawa maut. Dan dilaporkan Sarjan Major Mahudi ni dah berjaya masuk sampai 2 ruang besar pertama dalam sistem gua tu sebelum cuba menuju ke ruang ketiga melalui laluan sempit yang menghubungkan setiap bahagian. Sekarang ni guys, kes ni jadi jauh lebih complicated daripada jangkaan awal sebab Organisasi Keselamatan Selaman dan Europe dah hantar 3 penyelam pakar dari Finland ke Maldives untuk nilai semula operasi ni. Operasi ni dikatakan mempunyai ciri sangat kompleks sebab akses ke sistem gua ni berada pada kedalaman antara 55 sampai 60 meter, dan laluan dalam gua pula memanjang ratusan meter dengan banyak ruang dan juga lorong sempit bawah air. Lagi membimbangkan, mangsa dipercayai mungkin berada dalam kawasan yang sangat sukar untuk dicapai. Sampaikan setiap langkah operasi penyelamatan kena dirancang dengan sangat-sangat teliti.